Sanusi diasak, Heberty mengawal, satu lorongan untuk Baksal, tidak offside. Johan Muniz menanti di bahagian tengah, satu hadangan yang penting dilakukan dari Adam Nur Azlin. Dia pun terpaksa memberikan sepakan sudut yang pertama untuk Johor Darul Ta'zim. Alexander Vekovic naik ke atas, kelibat Stefano Bruno juga akan dicari daripada Tisar Vanan. Satu percubaan yang baik yang dilepaskan oleh Tisar Vanan. Terang dari Seko Andiro ke Fabo, satu tandukan dan tunjangan susunan. Tisar Vanan meletakkan Sri Pahang di depan. Biarpun tindakan awal yang dilakukan oleh Shihan Azmi untuk menyelamatkan keadaan, namun tidak cukup apabila Tisar Vanan menjadi pemain yang pertama memberikan reaksi untuk melepaskan rempatan dari jarak dekat, meletakkan Sri Pahang di depan. Ya, satu gol yang menarik, yang bijak daripada pemain Sri Pahang melalui sepakan penjuru, set piece yang baik, menghantar bola itu di kawasan far post. Rancangan Johan Muniz untuk Baksal. Tetapi dia berada dalam kedudukan offside. Nampak seperti Bergson terlalu awal sedikit membuat larian ke hadapan, tetapi penjudahan ataupun finishing daripada Bergson cukup baik, cukup mudah untuk di antara Syazwan Adik dan juga Tisar Vanan. Satu hantaran lintang yang hampir-hampir dapat disambar oleh Oscar Arribas. Heberty, dua pemain yang terbaring. Oscar Arribas antara yang terlibat. ya, satu crossing yang baik daripada Roman Morales, tetapi Azrif dengan bijak pergi ke kawasan tengah untuk menafikan peluang yang ada untuk Oscar Arribas untuk membuat tapping ke arah pintu gol. Azrif menyentuh. Sebagai penalti untuk Johor Darul Ta'zim. Peluang buat mereka menyamakan kedudukan, dan lebih penting untuk meletakkan JDT bagi mendapatkan jaringan penyamaan. Satu sepakan tepat yang dilakukan oleh Besar untuk menewaskan Zarif Irfan. Satu sama. Hantaran Heberty kepada Arif Aiman, tidak offside. Dia mencari ruang untuk melepaskan rempatan. Arif Aiman mengesahkan status selaku pemain paling bernilai untuk musim ini, memberikan kelebihan kepada Johor Darul Ta'zim. Ya, apabila membiarkan Arif Aiman mempunyai ruang yang banyak di kawasan beliau, di kawasan yang kiri pintu gol pasukan Sri Pahang, dan kita boleh nampak satu hantaran yang baik daripada Heberty, dan Arif Aiman membuat tampanan pertama yang cukup baik. Ya, satu crossing yang baik daripada Arribas di kawasan near post. Ada flick daripada Bergson. Tiupan whistle itu mengesahkan kejayaan untuk Johor Darul Ta'zim mempertahankan gelaran Piala Malaysia untuk kali yang ketiga berturut-turut, mengekalkan trofi yang mereka miliki sejak 2022. Keputusan muktamad Hatta Bidolio untuk menerima trofi Piala Malaysia yang menjadi rebutan, menjadi idaman untuk setiap pasukan, dan kali yang kelima akan menyaksikan Johor Darul Ta'zim menjulang kejuaraan Unified Piala Malaysia untuk musim 2024-2025
buat mereka menyertai Singapura, Selangor dan juga Kuala Lumpur yang berjaya menjurus